Okey guys, selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ni kita berada di HQ kita Subanjaya. So hari ni kita akan melawat ke warehouse kita yang terdapat di bahagian bawah sekali bangunan Elka ni. Nampak tak besar tak tu guys? Kan? Ya, itu dia. So kalau you all datang ke HQ di Subanjaya, depan gate tu, ni bahagian bawahnya adalah warehouse tu. Siti. Ni Ratu Spa kita. Ratu Spa. Ratu Spa. Korang nampak tak tu? Barang-barang. Tu Hydromi yang korang order apa semua tu. Itulah dia. Department of Work. Jauh. Hantar barang kasi overseas and also hantar barang kasi Malaysia punya branches. Kita kata Brunei, KK, Kuching, Elkan JB. JB mana? Tahu tak ni JB? Ada. Satu JB, Central. Okay. So here is the stock is ready for shipment. Ada Hydromi, ada barang lain. Nampak tak tu guys? So mana-mana yang you all yang order daripada Brunei, mana lagi Singapore, global, okey, global. Jadi kalau orang-orang selain di Malaysia, mana tahu ada kat luar sana orang Brunei ke, orang Singapore ke yang nak order, orang Indonesia yang mana nak order, boleh roger cepat. Okey, so you all boleh buka cawangan you all di tempat you all sendiri. Banyak orang ada dua ya sekarang. So ini next order mari kita akan pick barang. Di overseas kita ada pergi Vietnam guys. Order daripada Vietnam, order daripada Thailand pun ada. Wow, JB Team sudah mengconquer El Marino yang awet muda, beauty drink terbaik. Jadi kepada you all di luar sana yang mana yang nak order, yang nak sentiasa muda, awet muda tu, jangan lupa minum El Marino yang. Tengok El Marino yang sekarang dah menguasai JB, okey. Jadi you all kepada yang mana di luar sana nak raya ni kan, jadi bolehlah booking sekarang cepat-cepat El Marino yang. Packing area guys. Ni semua adalah packing area. Okay, welcome to our warehouse packing area. Here is our perform the packing. Bila order masuk, kita akan pick barang. Lepas pick barang, kita letak atas meja, kita checking dan packing. Lepas tu kita pack barang macam itu. Sudah siap, ready for shipment yang ini. Courier service will come and pick up the stocks. Okay. So kita tengok kita punya staff sudah tengok
tanya mereka, kita interview. So berapa lama kerja sini? Wow. Okay. Okay, kita mari depan sini. Wow. Okay. Ni Anis. Seorang berapa lama kerja di outlet? Anis. 11 tahun. 11 tahun. Makeup. Kita 15 tahun. 15 tahun. Lama. Lama guys, lama. Jadi you all kat luar sana jangan mempertikaikan produk-produk Elkon, okey? Nampak staffnya pun dah berbelas-belas tahun, lebih daripada 10 tahun. Jadi no wonder lah produknya sangat terbaik. Jadi jangan nak minta diskaun guys. Produk yang terbaik hanya untuk yang terbaik. Staff lebih dari 10 tahun kerja sini. Lebih 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Yang berapa lama kerja sini? 26 tahun. 26, ya Allah, champion, legend. Sekarang kita interview kita punya handsome sini. Tu dia lagi. Handsome 27 tahun. Steady abang. Steady. 27. Saya bang. Saya masa tu baru 3 tahun. Apa pengalaman kita luar tanya biasa? dia. Apa pengalaman luar biasa kerja kat sini bang? Pengalaman luar biasa. Dulu kita selalu pergi overseas lah. Wah. Down kan. Okey. Kita tak ada pergi mana-mana, kita relax dulu. Dekat sini dia keistimewaan dia gaji kita dia tak kena stok, tak kena sangkut. Lepas tu overtime bayar full. Lepas tu kita ada dulu ada bonus. Okey. So keistimewaan dia banyak lah. Kita punya star plate pun ada. So kita punya makan jelly pun tak kena miss, setiap tahun ada. Lepas tu bonus, gaji tak pernah takut, tak pernah kacau. Kalau beli barang Elkon dapat staff rate tak? Kalau beli barang Icon kita dapat separuh harga. Oh, separuh. Ada star claim lagi. Wah. Birthday pun dapat hadiah produk kan? Birthday setiap tahun akan dapat. Untunglah. Ini wajib wajib. Ini wajib guys. Hadiah paling bahagia. Spirulina adalah suplemen yang wajib diambil, okey? Jadi kepada di luar sana yang mana tak makan sayur ke apa ke, korang wajib ambil spirulina ni sebab dia macam multivitamin lah juga, macam-macam nutrisi. Thank you. Thank you. Untunglah. Kita berterima kasih kepada Encik Rashid. So the reason kenapa staff kerja sini lebih dari 10 tahun, nombor satu, bos bagus, company bagus, apa yang Encik Rashid cakap ya. So that's why we continue work here. Okay, you ask the staff. Lama-lama. So lama. We have kerja lebih 10 tahun. Ya. Semua lama-lama. Ni pun lama. Ni kakak pun lama. Kakak pun lama kerja. Boleh tanya mereka kenapa boleh stay lama. Okay. Shipment sehari berapa kali ke overseas? Shipment kita tengok order. Tengok order. Betul, tengok order. Lepas tu tiap-tiap minggu kita pun ada shipment. Pergi overseas. For West Malaysia Perancis pun tiap-tiap minggu. Untuk stokis sama customer kita tiap-tiap hari. Online order ke, stokis order ke, customer order tiap-tiap hari. Kita pick pack. Apa produk yang sekarang tengah banyak sangat shipment? Banyak shipment. Hydromi ke, El Marino ke, El Marino yang pun ada, El Marino Hydromi yang. pun ada, Genki pun ada. Hydromi, I dah kata betul. Health food ada. Hydromi siapa-siapa yang ada apa Banyak barang ekspor. pesakit buah pinggang, spirulina, Hydromi guys. Lepas tu apa health lagi? food, Genki pun ada. Betul, FMCG kencing macam manis. Health Cafe pun ada. Korang pun kena ada. dapatkan Yes. Hydromi, Health Cafe pun okey? ada. Okey. Okey. So boleh tangkap gambar. Kalau petang mari boleh tengok feedback. Very busy sini feedback. Sebab order pagi masuk. Pagi, petang baru ada kita busy. start packing, lepas makan baru start packing. Kalau petang masuk order banyak. Dia boleh tengok packing. Packing busy lah. Beruntung kan? Kita tak tahu. Tangkap gambar. Okay, thank you. Thank you so much. Boleh tangkap gambar dengan staff.
Okay, so sebelum kita ke next iaitu ke bahagian kilang. Tapi sorry guys, bahagian kilang dia agak privacy. Jadi kita dapat bawa korang untuk ke warehouse ni sajalah. Jadi kalau kepada di luar sana yang mana mungkin yang bukan warga negara Malaysia, mungkin ada terdengar live ni kan. Jadi tapi nak buka cawangan you all di luar negara ataupun korang ada family kat luar negara pun boleh juga, boleh contact Encik Tifa ataupun SL Beauty Spa 0126098488. Nanti kita roger-roger. Okay, bye.